Good afternoon guys. Sekarang aku ada kat kampung aku. So kat Pahang, which is malam semalam baru sampai dari Shah Alam. No, actually aku dah nak gerak ke Nilai balik dah. So sekarang dalam kereta, barang semua dah ready kat bonnet apa semua. And sekarang tengah tunggu my mum mandi. So macam tu lah plan hari ni, akan shoot ke Nilai. Opa aku tak ada kat kampung sekarang ni. Oh, by the way, sini rumah mak aku kan. So rumah opa aku depan sana je. So macam tu lah. Now nak shoot Nilai balik. And hari ni 25 hari bulan. Boleh nampak tak? 25 hari bulan. And dah pukul 3. So 29 hari bulan atau 30 hari bulan macam tu, aku akan ke Terengganu, which is ada wedding belah ayah aku. So cuti mid-sem kali ni macam banyak dalam kereta lah. So agak penat, but it's okay. So sekarang aku nak pergi makan kejap. Tak makan lagi, baru load barang apa semua. Kejap lagi nak singgah rumah opah, nak ambil kerusi malam opah, sebab opah aku sakit dekat Nilai. So macam tu lah. Okay, see you in a second. Hi vlog. Welcome to my guys. So hari ni kita mulakan hari dengan membasuh guys. Okay guys, hari ni satu bulan apa lah? Satu Adha. Satu hari bulan Adha. So hari ni bukan satu hari bulan 6 lah. Hari ni 27 Mei, Raya Haji yang pertama. Sekarang kita dekat rumah Angah Firas, kat homestay kita. Kejap lagi kita nak pergi ke rumah maknya tu, maknya Firas. Habis kucing boleh tembak. So kita bangun lambat hari ni. Pukul 1 dah. Lepas semua dah siap-siap. So kat sini ada aku, ada Is dan Ipan. Pergi kau. So, kita tak raya pun guys. Kita pergi makan-makan je. Panas terik tu. Kereta mesti panas gila ni. Kita nak start kereta dulu. Nak sejuk-sejukkan dulu. Nasi goreng dengan telur. Apa ni? Vlog. Kasih bunga-bunga dia kata. Tak ada bunga boleh. Kalau dia waktu malam ada plan ke? Pillow light dia okey lah. Oh, macam tu. Mama. Bila orang yang tak estetik record video. Seorang main game kereta, seorang main Ford D90 Ila Babaje. While me baca Quran. Banyaklah baca Quran. Dia tengok TikTok dia tadi. Balai. Ini game racing ah. Nama dia Racing Master. Sebab apa Master? Sebab gua masternya. Busuk Busuk pula. ni Amato Amato lah. Amato 49. Ni satu. Sudah Ni. belajar gitar pula. Sabar dah. Jadi ni satu, jadi satu. Mana tak nampak matanya kamu. Jadi ni satu. Atas ni. Okay. Ni. So member belajar gitar pula. Jadi kau. Sekarang kita dekat rumah rumah Angah Firas. Just bilik ni kita dah tak boleh duduk. Kita dah tak boleh duduk bilik ni malam ni sebab mak dia nak tidur sini. Jadi special sebab ada aircon. Ni
Kamu bawa dua ni, pergi depan ni. Selang satu ni. Sakit jari ni. Ada cakap sakit. Mana nak belajar gitar? Kita nak siap-siap. Kita ada tahlil sekejap lagi dekat rumah maknya. Kamu dah mandi? Cepat nak mandi orang, kita tahlil ni. Ada orang lah toilet. Kita ada kucing baru. Siapa nama kucing? Hitam. Ni untuk main Xbox. Hai guys. Hey guys, Sekarang welcome kita to nak my vlog. pergi. Welcome Guys, pandang depan dulu guys. Guys, pandang depan dulu. guys. Okay guys, hari ni saya akan jadi host korang. Okay, ni Haris. Haris, hai, cakap hai. Okay, Ipan cakap hai. Hai. Ngambek. Okay, hai. Okay, baik. Hey. Okay, hari ni kita orang nak pergi rumah Manya sebab ada tahlil. Walaupun dah lambat sebenarnya, dah pukul 9. Tapi Orang pun tak tahu sebab kita. tak apa, kita orang punya objektif datang ni nak makan, bukan nak pergi tahlil pun. Yes. Oh, tengok dandan lampu merah. Dan pula. Lampu merah. Okay guys, kalau nampak lah kan guys. Pak, kita bukan sengaja lambat. Ya, bukan sengaja. Lampu merah punya pasal sebab tu kita lambat. Kalau tak pukul 8 kita dah sampai dah. Betul. Okay guys, Haris, nak merajuk? Ha? Diam je, berak ke? Berak ke Haris? Ada berak ke? Kenapa cakap berak? Kalau ada berak betul tak? Ada loyang angkir. Ni paling nakal ni. Ni Tak paling ada. bising sekali, paling bising. Dia bising. Ya, diam. Tolong. Bawa pek. Sampai habis bising. Hai. Okay, hai, tengok. Tak kamera dia. Kita dah pergi mamanya. Tu je lipan. Tunjuk Ipan lah. Tunjuk Ipan, cepat. Cakap. Cakaplah. Cakap apa? Cakaplah hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita dah pergi mamanya. Ada apa? Mamanya. Mamanya. Ada apa kat rumah Manya? Manya bagi raya. Manya bagi duit je. Tu je. Ha. Kita pergi lepas tu tahlil Manya bagi lah. makan. Bagi Manya makan? kurban. Halo. Ha. Tadi Adib cakap Adib nak kurban Manya. Mana Kurban ke? Manya Kurban apa? lembu. Berlembu. Tadi mu cakap kurban Manya. Mu cakap kurban. Tadi mu cakap Ipan orang Indon kah? tak orang Selangor. Orang Selangor. Selangor. Okay guys. Sungguh Dia kata-kata dari seorang Orang orang Selangor. Okay. Jumpa dekat. Episod di seterusnya. Jumpa kat makan-makan. Kat makan-makan. Okay, bye-bye. Tutup kamera. Tutup, buat sini. Buat macam tu. Tak edit orang. Mama Papa Lara. Okay guys. So kita Dah makan-makan. tadi dah tahlil. Dah lit Sampai tahlil tadi. dah lit tahlil. Hmm. Kita orang berdua lit. Ya. Baju leader, true leader. Yes. Kita orang lit tahlil. Lepas tu dah makan-makan. Makan udang Masak nasi lemak. pedas gila. Lepas tu apa? Ayam asam pedas. Ayam masak pedas. kari. Ada kari Okay. Lepas tu tembikai. Lepas tu Kari pap. Cucur. Cucur minyak. Cucur minyak. Berminyak tadi. Lepas tu asal baju sama lah kali. Timun apa semua. Lepas tu ada petai. Ada Lepas tu ada 3 jenis air. ada air sirap sejuk. Air Nescafe. di situ. 2 je. 2 je. Tapi ada 3 balang. Okay, lepas tu dah habis makan-makan. Kita orang balik rumah Firas balik. Kan habis makan, kita kemas dulu. Tu yang paling kemas penting. dulu. Kita orang kemas. Aku je yang kemas. Tak Kita orang adanya. semua balik. Ni duk Ya. tengok duk makan cucur je. Tak ada. Korang balik awal. Hai. So, kita orang dah angkat-angkat semua. Betul, ciao. Lepas tu baru balik. So So, sinilah. Sinilah tempat ni. kita orang balik awal sebab nak cuk bilik.
bilik aircon. Kita nak bagi budak perempuan ambil dulu. Lepas tu Tu pergi. Lepas tu macam tu lah. Ada dah. Itu Kita je. dah masuk bilik dah, red dah, cooling down semua. Ada yang mandi-mandi ni, mandi. Ni baru nak mandi ni. Orang lain semua dah mandi dulu, dia baru nak mandi. So ada macam biasa. Abi tak masuk vlog lagi hari ni. Abi agak busy hari ni, datang lambat. So datang-datang je, kemal-kemal je. Nampak macam So lepak kat motor. Tokyo Revenge tak? Nampak. Nampak jambul ni. Sejibi. Tak jadi lah. Dah ni dia nak main Fortnite lagi. Okay, lepas tu that's all from us today. Bye. Jumpa esok. Yes, welcome back. So sekarang kat Terengganu, dekat Merchang, yang kita dekat homestay. So ni bilik kita orang. Ada 3 katil single, aircon dia macam dalam kabin. Ha? Tak boleh. Bye. Tam. Cak kapal ular lidi. Where? Lapar. Okay, so kita dah kenyang. So kita nak pergi mandi. Yes, baru lepas mandi. Mandi kolam. Tak nampak lah. Kita nak mandi. Mana ni buat apa? Makan. Hi guys. So right now is 11:25 and I just finish eat cake tadi. Celebrate birthday Nia. Nia, happy birthday. Tak respon pun. Ha? Cepatlah. Happy birthday Nia. Cakap apa? Sama-sama. So ni ada
Dapat apa ni? Tahu lah ini apa dengan beg. Dalam beg dengan ni. Lepas tu. Siapa bagi? Mama. Mama bagi. So tadi door wish birthday and then potong kek semua. Lepas tu tak tadi kan dah mandi, lepas mandi kolam. Lepas tu kita dah siap-siap makan, lepak. Lepas tu lepak sembang-sembang. Lepas tu kita orang tu terjun balik pool, mandi balik. Mandi main apa ni, bola, macam bola beracun yang tu. Duduk keliling kolam, kena baling kat tengah-tengah. Geng-geng besar lawan dengan budak-budak tadi. So penat gila lah. Sebab nak elak bola, main dalam air. Lepas tu habis mandi, kita orang naik. Diorang ada buat goreng nugget, sausage. Lepas tu yang geng-geng perempuan ni, makcik-makcik dengan akak-akak ni, diorang buat macam colour apa benda tak, challenge bukan apa tak, macam contoh colour purple. Lepas tu diorang buat bulatan. So purple, diorang keluarkan barang-barang warna purple, basically makanan lah. So banyak lah jajan-jajan ikut colour purple, hijau apa semua. So potato chip, nabati lah apa benda semua tadi makan. Kita orang tadi hujan by the way, waktu kita orang tengah main. Hujan siap ribut. Lepas tu dah reda hujan ribut baru kita main. Lepas tu lepas diorang dah siap masak tu, kita naik pada kolam. So kita duduk tengah-tengah hujan tu, makan sausage nugget apa semua kat situ. Best, vibe the best lah, seronok lah. Makan ramai-ramai sambil borak semua. And then kita orang lepak pula, geng-geng sebaya aku semua lepak satu tempat borak-borak. Lepas tu sambung tadi yang birthday ni, yang tu celebrate. Ada kerja cakap dia nak potong kek semua. So kita orang pun masing-masing pergi salin balik baju. And now so dah siap. So ni final lah ni, before maybe sekejap lagi lepak kejap, borak-borak. Penat sangat tidur ke apa, tapi memang penat sebab sakit belakang. Tak tahu sebab drive, sebab tadi gerak dari Nilai sampai Terengganu, gerak pukul 7 lebih sampai pukul 2 macam tu. 7 jam juga journey perjalanan tadi. So penat and sakit belakang, drive non-stop. And then esok check out. Lepas tu maybe pergi rumah cousin yang duduk kat Terengganu ni, nama Kak Wati. Pergi rumah dia beraya. And then shoot terus balik Nilai. So esok hari Ahad. And then itu lah plan. So Isnin nak balik Shah Alam semula. Sebab plannya aku nak balik dengan Aus. So aku pergi kat Aus, kat rumah dia. Hari Rabu dah start kelas macam biasa, maybe face to face, online, tak tahu. So Rabu Khamis kelas, dan Khamis malam Jumaat si balik Nilai balik. Sebab Jumaat pagi tu ada nikahnya kakak Fatia. So macam itulah plan dia. Sabtu sanding dua pair, iaitu kakak dengan Angah Firas. So itulah plan for now. By the way, homestay ni baik gila. Okay, I think that's all for today. So bye. Check out guys.
Ni senior, ni junior. Nama-nama. Tu. Ha. Cuba lagi. Ni yang kalung ke? Saya boleh beli tu. Kalau gitu, dah ada ganjai. So hot today. Tak belakang. Jangan pijak tau. Ada ikat. Oh no. Kita nak pergi makan dulu kan. Buat je. Ikut sampai dapat bang. Ya. Tengok kan ada bawa balik tisu. Sebenarnya kita nak pergi makan. Contoh ni. Sini. Kita nak isi minyak lah. Dapat apa? Tapi guys, so sekarang kita orang dekat pantai Maknik ke Maknik ke saya. So this is my family. Diorang tengah duduk situ makan-makan semua. Keluar dengan kita baru lepas tidur mengantuk gila tadi. Sebab journey jauh lagi kan. Sekarang baru dekat Kemaman, Pantai Maknik. So lepas ni akan gerak terus ke Nilai, which is jauh gila lagi. So nampak gaya macam diorang tengah kemas-kemas. Sebab tadi beli keropok dengan sata and then makan kat situ. So macam tu lah. Sekejap nak balik ni. Guys, it's jam right now. Tengok habis ni. Jam 9 minit nak ke KL. And journey lagi jauh lagi. Belakang pun banyak kereta. Tak depan sana banyak kereta. Bila dah sampai pun dah daulah. Dapat nada ni. Baru je sampai. Yang baru sangat. Anak semua ikut ke? Ada. Jangan masuk rumah ya. Okay, bye. Lusa dah gelap. Okay, nak kencing. Bye.